Kenapa kena makan ubat lepas tanam rambut? Okey, prosedur tanam rambut ni sebenarnya kita tanam untuk kawasan yang sudah hilang. Alright, macam bentuk M shape lah, seperti contoh. You boleh lihat kalau you dekat level 3 ni, this is the tempat yang kita nak tanam. Rambut yang sedia ada yang masih lagi tidak diefek oleh hormon DHT akan masih menerus untuk menghilang. Jadi dengan itu, anda perlu faham yang lepas tanam rambut, you kena makan ubat untuk maintain existing hair untuk selamanya. So sebab tu you kena makan medication protokol untuk male pattern hair loss. Kenapa lelaki melalui proses pembotakan seperti yang ditunjuk di sini, boleh nampak skala 1 hingga skala 7. Kenapa berlakunya pembotakan di rambut lelaki ialah disebabkan oleh masalah hormon yang attack rambut-rambut mereka. Okey, so seperti contoh, this is hormon dihydrotestosterone. Ni hormon lelaki yang menyebabkan rambut you makin lama makin menipis dan menghilang. Jadi oleh sebab itu, hormon DHT ini harus diblok supaya the further hair loss takkan berlaku. Untuk hair transplant, rambut yang kita tanam tu tidak memerlukan ubat protokol tu. Cuma kita nak makan ubat tu untuk kita maintain rambut yang sedia ada untuk tidak melalui proses pembotakan. Jadi dengan itu, awak boleh maintain result hair transplant tu untuk selamanya.